menghadapi masalah lenguh-lenguh badan, lenguh-lenguh sendi, yang menghadapi masalah senggugut. Kalau datang period, mulalah merengkok macam tu, sakit. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semoga dalam kesihatan yang baik. Bertemu lagi dengan herbalis anda, Cik Manan Ali. Hari ini, tuan-tuan dan puan, ramai di kalangan masyarakat juga menghadapi masalah lenguh-lenguh badan, lenguh-lenguh sendi. Ada yang wanita ataupun di kalangan anak-anak dara yang menghadapi masalah senggugut. Kalau datang period, mulalah merengkok macam tu, sakit. Bahkan tak kurang juga yang ada masalah asma. Asma yang terpaksa gunakan inhaler. Pam barulah lung ataupun paru-paru terbuka dan dapat berfungsi dengan baik. Juga tuan-tuan, kesian tengok orang migraine. Bila sakit kepala, sakit yang amat sangat. Itulah antara simptom kepada migraine. Dan tuan-tuan, apa solusi? Apa solusi? Sentiasa nak guna painkiller. Bila nak selesai tuan-tuan? Bila nak selesai dengan menggunakan painkiller? Kerana dia tidak membawa kepada penyelesaian masalah. So untuk itu tuan-tuan, saya ingin berkongsi dengan anda satu komposisi herba yang nama saintifiknya adalah Melaleuca. Melaleuca ini adalah dikenali sebagai apa dia tuan-tuan? Iaitu kayu putih. Masya Allah, kayu putih. Bagaimana kita telah menawarkan satu remedi berasaskan kepada kayu putih ini, dan inilah yang saya maksudkan tuan-tuan. Di sini kita ingin perkenalkan multi gel. Multi pelbagai gel, gel pelbagai guna. Tuan-tuan, apa tidaknya dengan multi gel yang berasaskan kepada pati kayu putih ini, tuan-tuan, dapat menyelesaikan banyak masalah-masalah yang kita sebutkan tadi. Dan tuan-tuan, betapa di kalangan mereka yang ada masalah seumpama asma tadi tu, terpaksa sentiasa bawa bekal inhaler tuan-tuan. Jadi insya-Allah dengan herba semula jadi yang kita adun ataupun yang kita komposisikan ia pada cara yang sangat mudah diguna. Bahkan tuan-tuan, untuk baby pun sesuai. Untuk baby pun sesuai. Cik Manan, ada yang tanya tadi, Cik Manan kata soal asma, macam mana nak guna ni asma ni? Mudah je tuan-tuan. Ambil, buka, lepas itu sikit je dengan dua jari ni tuan-tuan. Lepas itu kita sapu di dua tapak tangan, macam ini, kemudian kita sedut perlahan-lahan. Kita sedut perlahan macam ni. Kita hembus, sedut lagi perlahan-lahan, hembus lagi, sedut lagi, hembus lagi. Apa sebenarnya proses yang kita lakukan itu? Untuk buka balik kita punya lung ataupun paru-paru kita, agar boleh berfungsi dengan baik, boleh bernafas dengan baik. Bagaimana pula dengan masalah migraine tuan-tuan? Buat macam minyak rambut. Buat macam minyak rambut, kemudian sapu, minyak, buat macam minyak rambut, insya-Allah. Maka dengan kebaikan herba pati kayu putih ini sangat membantu bagi yang menghadapi masalah migraine. Kabar gembira untuk ahli sukan. Ahli sukan badminton, takraw, bola sepak atau apa saja aktiviti sukan, inilah dia teman setia anda. Mesti bawa ni ke gelanggang sebelum mula. Sapu di bahagian betis, apa semua, agar kita dapat membantu pergerakan yang lebih selesa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, yang paling best sekali, Masya Allah, harganya mampu milik. Kalaulah perempuan-perempuan yang obesiti, dia boleh guna untuk tuan di bahagian luar, dan dalam dia menggunakan ini komposisi dia tuan-tuan, ataupun synergy yang sangat baik untuk obesiti ataupun boroi. Boroi ni dia. Right. So ini yang nak kita kongsikan, kebaikan berpati kayu putih. Tuan-tuan, sudah tentu kadang-kadang anak-anak kita menangis malam, nak cakap tak reti, nak bagi tahu tak reti, mama, daddy sakit perut oi, kembung perut oi, tak reti. So tuan-tuan, sebab tu saya kata mesti ada di rumah tuan-tuan. Ambil, sapukan pada bahagian perut baby pada kadar yang baby selesa. Dan best tuan-tuan, herba ni tak macam bam di luar sana. Pertama melekit, yang kedua panas gitu. Tak. Bahkan bila kita sapu tuan-tuan, Masya Allah, bila kita sapu macam ni saja, terus dia meresap ke epidermis. Jadi senang untuk bawa ke mana-mana. Satu lagi, orang kampung sekalian, yang kerja menori getah umpamanya, Masya Allah, mesti anda kena ada ni. Sebab apa? Ini penghalau nyamuk. Cukup-cukuplah bawa pakai ubat nyamuk, letak di pinggang apa semua. Janganlah tuan-tuan, bahaya untuk pernafasan. So inilah dia penyelesaian. Nama pun memang dah sesuai tuan-tuan. Apa dia? Multi gel, gel pelbagai guna. Wasrai dalam perahu, tak terai tak tahu. InsyaAllah tuan-tuan, cuba dan pastikan
herba ini sentiasa berada di rumah anda, di kereta. Kerana apa? Kadang-kadang akibat daripada sengatan binatang berbisa pun menyebabkan kita tidak selesa, maka inilah dia. Bahkan ia juga baik untuk masalah kulit. Masya Allah. banyaknya guna, tuan-tuan. Jadi untuk itu saya herbalis anda berkongsi ilmu tentang kebaikan herba-herba tumbuhan semula jadi. Dan saya nak tutup dengan menyebut, jika mereka tahu khasiat herba-herba kita, nescaya mereka sanggup menukarkannya walaupun dengan ketulan-ketulan emas. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.